Ada satu pertanyaan, ya, apakah impak pengundi Cina pada PRN Johor? Ada persepsi yang mengatakan, ada pihak yang mengatakan ada ramai pengundi Cina yang tidak puas hati akan duduk di rumah, maka peratus undi Cina yang keluar kurang. Tapi dia tak beritahulah kurang banyak mana. Adakah hanya 60% pengundi Cina akan keluar mengundi ke 70% ke? Itu mereka tak sebut. So, apa pendapat saya? Okey, pertama, pada pendapat saya, kerusi-kerusi majoriti Melayu, di mana majoriti Melayu agak besar, ya, 60%, 70% dan sebagainya, di mana PAS dengan Barisan Nasional tidak bertembung, kita boleh jangka barisan akan sapu dengan mudah. Di mana PAS dengan Barisan Nasional bertembung sekalipun, saya jangka Barisan Nasional akan sapu dengan mudah. Okey? Sebab kekuatan PAS sudah tidak ada. Apa yang didakwa gelombang hijau semua tu dah tak wujud. Lebih-lebih lagi dengan perpecahan yang melanda Perikatan Nasional. So, itu we will have to wait and see lah. Kita kena tunggu dan lihat. So, di kerusi-kerusi ini, saya tidak kira pengundi Cina akan jadi penentu. Okay, so kita jangan cerita pengundi Cina di kerusi-kerusi tersebut. Jadi tumpuannya ialah kerusi di mana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertembung. Okay. Nah, kekuatan Pakatan Harapan lazimnya ialah pengundi Cina. Nah, jika benar apa yang dikatakan pengundi Cina tidak puas hati dan dia akan duduk rumah, maka timbul persoalan, ya, ada banyak kerusi di mana barisan bertembung dengan pakatan, PAS tidak bertanding. So, tidak akan berlaku perpecahan undi Melayu. Kalau ada kerusi-kerusi tertentu, kalau PRN yang lepas, Perikatan dapat agak banyak undi juga, tetapi barisan menang. So, jika pengundi Cina kurang keluar mengundi dan tidak berlaku perpecahan undi kerana PAS tidak bertanding di situ atau Bersatu tidak bertanding di situ, maka kemungkinan barisan akan menang dengan lebih mudah. Itu adalah satu persoalan. Adalah satu persepsi. Tetapi sebaliknya, jika Cina keluar beramai-ramai, sebab PRN Johor yang terdahulu, Cina ni bukan keluar 100% macam PRU 15. Ramai tu ramai, tapi tidak 100%. So, jika Cina keluar full force, boleh jadi situasi di mana kerusi-kerusi tertentu, ya, walaupun PAS tidak bertembung dengan bertanding di situ, barisan lawan pakatan, barisan mungkin kecundang juga. Sebab Cina keluar beramai-ramai sokong calon pakatan. Atau lagi satu persepsi, Barisan Nasional sudah makin diterima oleh pengundi Cina. Jadi Cina keluar ramai sekalipun, tapi undi mereka berpecah. Ada yang pergi sokong barisan, malah ada yang pergi sokong calon bersama, ya, Parti Rafizi. Sama juga, mereka keluar tak keluar, undi Cina pecah. Jadi ia memihak kepada barisan. So, banyak persepsi ini. So, adakah Cina akan jadi penentu? Kali ini saya rasa kurang. Mungkin di kerusi-kerusi tertentu Cina jadi penentu, tapi kali ini saya rasa kurang sebab saya berpendapat undi Cina akan berpecah kalau ia pun ramai keluar mengundi. Ianya lebih disebabkan ada Barisan Nasional, ada Bersama, dan betul ada penerimaan sedikit terhadap Barisan Nasional. So, sedikit sebanyak berpecah dan saya pun fikir ada yang
mungkin tak puas hati duduk rumah. So China bukan penentu lah. Impak undi China bukan begitu besar macam dulu. Kalau dulu, undi China ni amat penting kerana dia jadi penentu di banyak kerusi. Saya rasa kali ini tidak. Anyway, this is just me lah. Alright. Now, walau bagaimanapun, saya rasa ramai akan keluar mengundi sebab apa yang dikatakan, perbincangan yang berlaku antara UMNO dan PAS sudah pasti akan membawa kesan kepada pengundi Cina. Mereka akan rasa takut. Tambah lagi ada seorang pemimpin DAP dakwa, walaupun UMNO dan NAFI, dia dakwa bahawa sudah ada perjanjian secara tidak langsung, maknanya tak disebut tacit agreement, tetapi orang faham bahawa PAS dengan UMNO menuju ke kerjasama mungkin selepas PRN. Ini menakutkan orang Cina. Bila cerita babak PAS ni, kalau you put PAS in the equation, kalau awak berjaya yakinkan orang Cina PAS ni ada kaitan dengan parti UMNO sebagai contoh, benar atau tidak tak penting. Kalau persepsi ini timbul di kalangan orang Cina, ia boleh jadi situasi di mana mereka keluar beramai-ramai untuk undi calon pakatan. So, mungkin juga dalam situasi ini China boleh membawa impak. Tadi saya kata tak ada impak kan, tapi jika mereka ada persepsi yang wujud di kalangan orang Cina bahawa akan berlaku kerjasama UMNO PAS, mungkin mereka akan keluar beramai-ramai sokong calon Pakatan Harapan. Okay. So I don't really know, saya tidak begitu tahu cara berfikir orang Cina buat masa ni. Tapi satu saya boleh beritahu, orang Cina bukan macam orang Melayu. Orang Melayu ni dia mesej yang sampai kepada mereka bercampur-campur. Ada yang pro PAS, cara mereka berfikir dan cara mereka berkomunikasi, cara mereka berjuang berbeza, mesej yang mereka sampaikan kepada penyokong mereka berbeza dengan orang UMNO, berbeza dengan orang PKR, berbeza dengan orang amanah dan sebagainya. So, bercampur-campur dan berpecah-pecah, berceramuk lah. Okay? Mesej-mesej yang sampai menyebabkan orang Melayu ni, dia tidak ada satu pegangan yang nyata ataupun cara berfikir yang nyata, satu cara berfikir bagaimana kita nak melihat pilihan raya ini, bagaimana kita nak melihat masa depan supaya kita membuat penilaian nak pilih siapa. Mereka tak ada. Semuanya bercampur-campur. Orang Cina berbeza. Mereka mesej yang sampai kepada orang Cina ni biasanya satu, secara umum akan ada persetujuan di kalangan orang Cina, inilah masa depannya, kita berdepan dengan benda ni. Bila kita pilih calon, dia kena calon macam ni. Bila kita pilih parti, dia kena parti macam ini. Untuk elak benda ni, untuk cara berfikirnya satu dan matlamatnya satu. Jadi, jika ada persepsi bahawa UMNO akan kerjasama dengan PAS dan ada persetujuan yang tidak disebut-sebut secara halus antara UMNO dengan PAS, bahawa UMNO akan membelakangkan Pakatan Harapan dan sebagainya, ia boleh menguja orang Cina untuk mengenepikan rasa tak puas hati ke apa-apa untuk keluar beramai-ramai untuk sokong calon Pakatan Harapan. Dalam situasi itu, Pakatan Harapan dalam kerusi-kerusi tertentu dia akan menempuhi kejayaan, especially kerusi-kerusi yang dia kalah tipis dulu dengan UMNO. Jika China keluar beramai-ramai, benda boleh ubah. Alright. So itu je komen saya lah. Saya tak ada banyak komen berkenaan impak pengundi Cina.
Sebab saya sendiri tak tahu sekarang cara mereka berfikir di Johor ni macam mana. Tapi yang saya tahu, whatever the sentiment is, mereka sentimennya lebih bertumpu, lebih bersekutu, di mana orang Cina ni fikir cara yang sama dengan orang Cina tu. Majoriti akan fikir dengan cara yang sama. Mesej yang disampaikan akan lebih kurang sama, iaitu mesej yang bertumpu. Dan jika ada keyakinan di kalangan mereka bahawa UMNO akan akhirnya menuju ke arah PAS, maka kita boleh jangka mereka akan keluar beramai-ramai untuk sokong calon Pakatan Harapan. Itu komen saya. Ya. So, secara tidak langsung bila PAS buat semua kenyataan-kenyataan yang dia tengah buat ni, ya, dan ditambah dengan ura-ura yang dimainkan, kononnya akan ada kerjasama UMNO PAS, ia sebenarnya membantu meyakinkan orang Cina keluar ramai-ramai dan sokong calon Pakatan Harapan.